إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah kita akan mula pengajian kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid yang telah ditulis oleh Al-Imam ataupun digelar Imamul A'immah, Imam segala imam, Al-Imam Al-Hafiz Al-Hujjah Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah. Kitab Ibn Khuzaimah yang sangat disanjung oleh ulama hadis kerana ilmu dia yang sangat tinggi dan sanad yang tinggi yang Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ada. Jadi insya-Allah secara mudah, mengapa Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah buat kitab ini? Antara muqaddimah yang ditulis oleh Al-Muhaqqiq Tahqiq Dr. Samir Az-Zuhairi. Samir Az-Zuhairi ini dia menjelaskan bahawasanya ulama Ahlus Sunnah mula mencetak kitab-kitab akidah ini bersandarkan Quran dan Sunnah di abad, bermula di, boleh katakan di abad kedua Hijrah. Kerana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada aliran-aliran yang seleweng daripada Quran dan Sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, dan para sahabat faham dan taat dan patuh kepada Quran, dan mereka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana mula kumpulan-kumpulan yang terpesong daripada Quran dan melawan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliran yang pertama yang muncul iaitu aliran yang telah dicetuskan oleh Al-Ja'd Ibn Dirham. Al-Ja'd Ibn Dirham adalah orang pertama yang menafikan ayat Al-Quran, seperti ayat wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala bercakap dengan Nabi Musa AS, dia tolak. The first person who's against the Quran, his name is Al-Ja'd Ibn Dirham. He's saying Allah Subhanahu wa taala not talking with Musa, so he's deny Al-Quran. Al-Ja'd Ibn Dirham, orang pertama. Kemudian bangkit satu lagi aliran iaitu Al-Qadariyah. Mereka kata la qadar, tidak ada qadar, manusia boleh buat amalan sendiri. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan peluang kepada manusia untuk cipta amalan baik. Amalan jahat manusia buat sendiri. Maka mereka menafikan kudrat Allah Subhanahu wa taala atas manusia.
dipanggil Al-Qadariyah. Kemudian muncul lagi satu aliran yang sangat bahaya, yang kita biasa dengar, Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah yang telah dicetuskan oleh seorang yang bernama Al-Jahm Ibn Safwan. Al-Jahm Ibn Safwan, dia pun turut ikut guru dia, Al-Ja'ad Ibn Dirham, dinafikan segala sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti kan dinafikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala atas arasy. Dan Jahmiyah ni yang bagi apa? Sanjung, bukan. Ya, rafa'u liwa'a nafi sifat. Apa kita panggil? Sanjung, bukan sanjung. Rafa'u liwa'. Mada naqul syekhuna? Pegang panji, apa? Sanjung, apa? Tanjung, menunjang panji, bukan. Rafa'u liwa'. Angkat panji. Naam, naqul angkat panji. Ada satu perkataan tak mari, tak ingat. Apa dia? Aywa? Barakallahu fiik. Naam, menjulang panji Allah di mana-mana. Jahmiyah. Sebab mereka menafikan Allah Subhanahu wa taala berada atas arasy, menafikan Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia nafikan istiwa. Dia nafi. Kata tak, Allah bukan atas arasy. Di mana Allah? Di mana-mana. Itulah dipanggil Al-Jahmiyah. Maka ulama sunnah bila keluar dan muncul aliran-aliran yang menentang Quran dan sunnah, maka mereka terpaksa karang kitab-kitab. Tapi orang ataupun ulama pertama yang buat kitab sunnah untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam yang meninggal tahun 224 Hijrah, dan dia buat kitab Al-Iman. Baik, yang kedua Ubaidillah Ibn Muhammad Al-Ju'fi, orang kedua yang telah karang kitab mengenai akidah dan membidas Al-Jahmiyah. Ubaidillah Ibn Muhammad Al-Ju'fi. Siapa dia ni? Guru Imam Bukhari, Syekhul Bukhari. Ubaidillah bin Muhammad Ju'fi. We mention the names of the seculars of the Sunni who's writing books to defend Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeah, defend Sunnah against Jahmiyah, Qadariyah, and the others. Yeah. Jadi yang kedua, Ubaidillah bin Muhammad Al-Ju'fi, Syekh Al-Bukhari. Dia adalah guru Imam Bukhari yang dia telah tulis kitab, nama dia kitab Ar-Radd 'ala Al-Jahmiyah. Ar-Radd, balas Jahmiyah. Guru Imam Bukhari. Tengok tuan-tuan, sejarah ni, sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar, yang kita jangan dengar. Bayangkan, kalau tanya orang awam kita, siapa dia ni? Ubaidillah bin Muhammad Ju'fi. Tak tahu. Guru Imam Bukhari. Tapi mujurlah Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga nama Syekh Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari nanti akan tengok, Imam Bukhari pun ada kitab, iaitu Khalq Af'al al-Ibad. طيب. Kitab Syekh Ubaidillah bin Muhammad Al-Ju'fi yang meninggal tahun 228 Hijrah, dia karang kitab Ar-Radd 'ala Jahmiyah. Yang ketiga, Abu Bakr Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abi Shaybah. Ibnu Abi Shaybah yang ada Musannaf Ibnu Abi Shaybah, yang meninggal tahun 235. Dia telah karang kitab Al-Iman. Taib. Yang keempat, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Siapa dia Imam Ahli Sunnah? Ahmad bin Hanbal. Barakallahu fikum syekhuna. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahli Sunnah, yang meninggal tahun 241. Imam Ahmad bin Hanbal telah menulis kitab As-Sunnah wal Radd 'ala Al-Jahmiyah. Dia ada kitab As-Sunnah.
Tapi saya tak pasti adakah kitab Imam Ahmad bin Hanbal ini kitab yang telah dihimpunkan oleh anak dia. Yani anak Imam Ahmad, Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal. Kitab sunnah saya ada. Adakah kitab ini ataupun lain, wallahu alam, saya tak pasti. Tapi tajuk sama, Kitab Sunnah wal Raddu 'ala Al-Jahmiyah. Tengok tuan-tuan, setiap ulama sunnah mesti akan karang kitab membidas Jahmiyah. Sebab Jahmiyah ni nanti kita tengok dia adalah ibu segala kejahatan. Yang menjulang musuh sunnah Jahmiyah. Hiya ummu al-bid'ah. Kumpulan akidah yang paling menentang ahli sunnah adalah Jahmiyah. Allah tidak bercakap, Allah tidak dengar, Allah tidak ada atas arash. Tengok, Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada wajah, Allah tak ada ni. Dia nafikan semua sifat Allah. Sehingga ada ulama salaf kata dipanggil al-mu'attilah, ta'til semua sifat-sifat Allah mereka nafikan. Maka ulama salaf kata al-mu'attilu ya'budu adama. Al-mu'attil, orang yang menafikan sifat-sifat Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, kita panggil golongan ini al-mu'attilah, ta'til. Dalam bahasa Melayu panggil apa? Ta'til. Kosong. Tuhan ni seperti tak ada apa. Allah tak ada wajah. Allah subhanahu wa ta'ala sebut wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala kata dalam surah Ar-Rahman, Allah, wajah Allah akan kekal. Tapi Jahmiyah kata Allah tak ada wajah. Allah subhanahu wa ta'ala sebut mengenai tangan Allah, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, mengapa engkau tidak sujud kepada Nabi Adam yang aku telah cipta dengan dua tangan aku? Jahmiyah kata Allah tak ada tangan. Allah subhanahu wa ta'ala sebut wasna'il fulka bi'ayunina. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Hud, wahai Nuh, silalah buat kapal dengan mata kami. Jahmiyah kata Allah tak ada mata. Maka golongan ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah panggil al-mu'attilah. Yakni mereka telah ta'til, menjadikan Tuhan ni seperti tak ada. Sebab tu ulama kata al-mu'attilu ya'budu adama. Orang yang nafikan sifat Allah seperti sembah benda tak ada. Tanya orang Jahmi, di manakah Allah? Tak tahu. Di mana-mana? Mana? Bilik sebelah kau? Dia tak tahu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sebut Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Aamintum man fis sama'. Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita Quran yang menjelaskan di manakah Allah di langit, dan mereka tolak. Maka mereka, sebab tu ulama kata, ada seorang ulama nama dia Nu'aim Ibn Hammad, antara ulama sunnah. Nu'aim Ibn Hammad dikata laqad adha'u ilahahum. Mereka tak tahu Tuhan mereka duduk mana, tak tahu, hilang. Bahasa dia agak ngejek, tapi tak tahu Tuhan duduk mana, hilang Tuhan dia. Baik. Jadi Imam Ahmad rahimahullah, wallahu alam, Imam Ahmad telah himpunkan kitab As-Sunnah yang telah dihimpunkan oleh anak dia, iaitu Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal. Baik. Yang kelima, Imamul Muhaddithin, Imam Ahli Hadis, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang meninggal tahun 256, datang kemudian dan tulis kitab Khalqu Af'alil Ibad war Raddu 'ala Al-Jahmiyah. Imam Bukhari rahimahullah pun dia telah karang kitab khas untuk membidas Jahmiyah. Kemudian datang Abu Bakr Ahmad bin Muhammad Ibn Hani Al-Athram, Imam Al-Athram, yang meninggal tahun 273. Dia buat kitab As-Sunnah membidas Jahmiyah juga. Kemudian Imam Abu Dawud, bukan Abu Dawud yang Sunan Abi Dawud, tak, satu lagi As-Sijistani.
Imam Abu Dawud As-Sijistani yang meninggal tahun 275. Abu Dawud yakni Sulaiman Ibn Al-Ash'ath As-Sijistani, dia ada buat kitab As-Sunnah. Tengok betapa banyak usaha ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah untuk mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, ya salam. Yang ke-8, imam kesayangan saya suka sangat, Imam Ad-Darimi. Ad-Darimi ada dua, Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi yang meninggal tahun 280. Dia ada kitab khas, nama kitab dia Ar-Raddu 'ala Al-Jahmiyah. Imam Ad-Darimi, kalau ikut khutbah saya, selalu saya ambil daripada Sunan Ad-Darimi. Tapi kitab dia tak tahu, payah nak dapat, saya tak jumpa. Saya nak beli, tak dapat nak beli. Tapi Imam Ad-Darimi, Imam Uthman Ad-Darimi rahimahullah, dia ada kitab Ar-Raddu 'ala Al-Jahmiyah, dan dia ada kitab satu lagi, kitab Ar-Radd 'ala Bishr Al-Marisi. Siapa dia Ustaz? Bishr Al-Marisi. Bishr Al-Marisi adalah anak murid kepada Al-Jahm Ibn Safwan. Bila Al-Jahm Ibn Safwan terbunuh, anak murid dia sambung usaha untuk menghidupkan akidah Al-Jahmiyah. Bishr Al-Marisi antara orang sahibu bid'ah yang telah merosakkan ramai umat Islam di Tirmidh, di kawasan Tirmidh. Tuan-tuan rahmati Allah, biasa ni bid'ah dalam akidah mudah muncul di negara-negara yang tidak mahir dalam bahasa Arab. Nah, sebab tu Al-Jahm Ibn Safwan dan Bishr Al-Marisi, tempat mereka muncul di Tirmidh, kawasan Tirmidh. Kemudian datang ulama Abu Bakar Ahmad bin Amr Al-Shaybani yang meninggal tahun 287. Beliau menulis kitab Sunnah. Minta maaf, rupanya saya silap. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri buat kitab Sunnah. Datang anak dia Abdullah bin Ahmad Ibn Hanbal buat kitab Sunnah. Jadi kita ada dua kitab Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal ada kitab Sunnah sendiri, anak dia Abdullah Ibn Ahmad bin Hanbal ada juga kitab Sunnah. Jadi nampak ada dua kitab Sunnah, Imam Ahmad Ibn Hanbal dan anak dia Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Jadi nampaklah jelas. Takut tadi terkeliru, ingat satu kitab, dia dua kitab berlainan. Jadi yang saya beli baru ni kitab Sunnah karangan himpunan anak dia, iaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad meninggal bila? Kena ingat tarikh kewafatan imam-imam ni, kita kena ingat. Imam Ahmad meninggal tahun 241. Barakallahu fikum. Anak dia meninggal tahun 290 Hijrah. Ada orang tanya saya baru ni, Ustaz, kenapa kita tak boleh, kenapa kita tidak ikut Imam Abul Hasan Asy'ari? Kenapa kita nak ikut Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam Ahli Sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal seperti mana sebut, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah bila lahir? Imam Abul Hasan Asy'ari Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah dia lahir tahun 260. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari yang orang duk kata mereka ikut Asy'ariyah, dia lahir tahun 260. Imam Ahmad bin Hanbal wafat tahun 241. Maksudnya tempoh antara Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abul Hasan berapa tahun? 19 tahun tak?
Maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal dulu. Dan di hujung hayat Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah yang meninggal tahun 324. Imam Abul Hasan Asy'ari meninggal tahun 324 Hijrah. Imam Abul Hasan akhir hayat dia kata ana ala aqidatil Imam Ahmad. Imam Abul Hasan Asy'ari akhir hayat dia ikut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Kerana permulaan Imam Abul Hasan Asy'ari, permulaan hidup dia ikut manhaj Al-Mu'tazilah. Kerana dia ikut ayah tiri dia, Abu Ali Al-Jabba'i. Abu Ali Al-Jabba'i ketua Mu'tazilah. 40 tahun dalam usia Imam Abul Hasan Asy'ari dalam fikiran Mu'tazilah. Mu'tazilah ni dia kata Qadariyah, ya, mereka ikut fahaman Qadariyah, la qadar. Manusia boleh buat amalan sendiri. Allah tak ada kaitan dengan kejahatan manusia. Inilah akidah akidah Mu'tazilah yang dipegang oleh Abul Hasan Asy'ari selama 40 tahun. Sebab guru dia Abu Ali Jabba'i, ayah tiri dia. Kemudian Abul Hasan Asy'ari buat satu debatan dengan ayah tiri, dan Abul Hasan Asy'ari dapat mengalahkan ayah tiri Abu Ali Jabba'i. Kemudian Abul Hasan Asy'ari buat akidah sendiri yang dipegang oleh kebanyakan orang Islam kita sekarang ni, yang kata Al-Asy'ariyah, banyak suka takwil dan tolak sebahagian sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya Abul Hasan Asy'ari rahimahullah dia berubah dan ikut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala. Baik. Sedikit penjelasan untuk orang faham bab akidah insya-Allah. Okey tak? Adik-adik jelas? Boleh? Ke semak dah? Tak lagi dah semak dah. Jangan panjang malam ni. Dah PKP lepas ni tak tahu jumpa kedak. Musuh Allah Subhanahu, musuh kita tu tuan, dia tak berhenti mikir. Tengok, dia buat lagi PKP. Dia cemburu tengok kita sembahyang jemaah, tak bagi. Wala haula wala quwwata illa billah. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Baik. Tengok ni. Yang seterusnya, lepas anak Imam Ahmad, bangkit seorang lagi imam yang digelar Imamul A'immah, iaitu Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah yang meninggal tahun 311 Hijrah. Dia buat kitab At-Tauhid ni. Bila meninggal Imam Ibnu Khuzaimah meninggal bila? Tahun 311 Hijrah, dan dia lahir tahun 223. Imam Ibnu Khuzaimah lahir tahun 223 Hijrah. Maksudnya Imam Ibnu Khuzaimah mari di dalam keadaan sempat dengan Imam Bukhari, dia sempat dengan Imam Muslim, dia sempat dengan Imam Ahmad, dia sempat lagi dengan Imam Muhammad Ibnu Yahya Al-Hudhali, dia sempat dengan ramai ulama hadis. Sebab itulah dia sempat juga dengan anak murid Imam Syafi'i. Dia sempat dengan Al-Muzani. Dia sempat dengan Ar-Rabi' Ibn Sulaiman Al-Muradi. Ramai ulama yang menjadi guru Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Lepas Imam Ibnu Khuzaimah karang kitab ini, datang lagi seorang ulama Ahlus Sunnah, iaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Apabila dibuat kitab Al-Ibanah, Al-Ibanah fi usul ad-diyanah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah karang kitab dia yang julung boleh kata julung, saya boleh katakan kitab unggul dalam kitab menetapkan akidah tauhid, di mana Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah dalam kitab itu menjelaskan segala kekeliruan yang pernah timbul sepanjang tempoh perjuangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Kalau orang tanya kita, Ustaz, Imam Abul Hasan Asy'ari Imam Ahlus Sunnah? Ya, Imam Ahlus Sunnah. Sebab di hujung nyawa dia buat satu kitab yang sangat jelas bahawasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenar adalah akidah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah jami'an. Taib. Kemudian ramai lagi ulama sunnah yang timbul kemudian, tapi wallahu alam
Yani saya cukup setakat ni sebab panjang sangat. Taib. Kitab ini, apa kitab ini? Kenapa kenapa Ibn Khuzaimah rahimahullah karang kitab ini kita insya-Allah akan baca dalam muqaddimah dia. Manhaj Ibn Khuzaimah dalam kitab ini seperti mana disebut oleh muhaqqiq. Taib. Yang paling utama, Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah, wa huwa annahu idza arada an yuthbita sifatan min sifati Allah azza wa jalla dallala ala dhalika biittiba' al-ati yasuq al-ayat al-Qur'aniyah التي تشهد لصحة ما يذهب إليه ولا يكتفي في هذا المقام بسوق آية أو آيتين من كتاب الله عز وجل بل يكثر من ذلك. منهج إمام ابن خزيمة yang pertama, Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah dalam kitab dia ni yang paling utama, dia akan bawa banyak ayat Quran, bukan satu ayat, bukan dua. Imam Ibn Khuzaimah untuk menjelaskan satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, Imam Ibn Khuzaimah akan bawa banyak ayat Quran yang menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Khuzaimah tidak akan sebut 1, 2, 3 ayat dah. Dia akan bawa banyak supaya membuktikan kepada kita bahawasanya sifat Allah Subhanahu wa taala yang dia nak bahas, Allah Subhanahu wa taala sebut banyak kali. Ni yang pertama, kaedah pertama. Kalau nak tahu kaedah yang digunakan oleh Imam Ibn Khuzaimah. ثم langkah kedua, ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأحاديث النبوية الشريفة. وإذا جاء الكلام عن الحديث فابن خزيمة فارسه ومالك زمامه فيسوق الأحاديث التي في الباب الذي هو بصدده باقتدار تام. Lepas Ibn Khuzaimah bawa ayat Quran, dia akan bawa pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kelebihan Ibn Khuzaimah dia bawa sanad sendiri. Nanti insya-Allah bila kita baca, ya Rabb Allahumma a'inna, ya Rabb bantulah kami untuk teruskan kitab ini. Subhanallah tuan-tuan, setiap kali kita nak buat satu benda untuk umat Islam, kita akan jumpa satu halangan yang musuh Islam akan buat. Tengok, baru kita nak start, mari PKPB pula. Ya Allah, apa nak jadi? Jangan ingat musuh Allah ni akan duduk diam. Dia akan buat sampai menyusahkan umat Islam, sehingga umat Islam tak tahu nak salat. Wallahi, teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi tuan, saya ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Qala yudrasul Islam kama yudrasu washiyu thawb. Hadis Hudzaifah, Islam ni akan terhapus, bukan terhapus, akan pudar. Yadrusul Islam kama yadrusu washiyu thawb. Islam ni akan hilang seperti mana corak atas baju akan hilang. Hatta la yadri an-nas, hatta la ya'lam an-nas ma as-salah wala az-zakah wala as-sadaqah wala as-sawm. Islam will being, like this. What we gonna, apa pemadam dalam bahasa Inggeris? Yeah? Erase. Will be erasing. Islam will be erasing. One by one. At the end of the time, the people will never know anything about pray, sadaqah. The people will be like knowing nothing. What is the salat? People will not know. Hatta la yadri an-nas ma salat wala siyam wala sadaqa wala zakah. Manusia di akhir zaman akan jadi dalam keadaan jahil pasal salat. Wa yabqa minhum, yang tinggal al-ajuzul kabir, yang tinggal dalam umat Islam orang tua.
Ya'lamun la ilaha illallah. Yaqul wajadna aba'ana yaqulunaha. Di akhir zaman, umat Islam hanya orang tua sahaja tahu kalimah la ilaha illallah. Mereka akan kata, kami jumpa ayah moyang sebut la ilaha illallah. Hadis rawah Ibn Majah wa Darimi, hadis sahih. Tengok, ya, Islam akan dihakis sehingga salat tak tahu. Kejap lagi orang makin lama tak tahu sembahyang. Teringat juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari. Saya ambil sebahagian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa takunu as-sajdatu lillah fi akhir zaman wa takunu as-sajdatu lillah khairun min ad-dunya wa ma fiha. Di akhir zaman, sujud kepada Allah akan jadi lebih mahal daripada segala-galanya. Nak faham tak? Ni, nak rasai sujud kepada Allah akan jadi sangat mahal. Di akhir zaman manusia ada duit tapi tak ambil. Naam. Sebab manusia nak kerjakan satu sujud kepada Allah, nak dapat sujud sekali. Sekarang ni kita tengok, rasa nak salat jemaah ni satu keinginan yang susah nak capai. Wala haula wala quwwata illa billah. Minta maaf kita melencong kejap. Tak apa ke? Sini okey? Boleh? Taib. Kemudian Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah, dia akan bawa hadis, tapi muhaqqiq kitab ini kata Ibn Khuzaimah farisun. Faris, dia penunggang kuda, dia ni wira dalam hadis, Imamul A'immah. Maka Ibn Khuzaimah akan bawa kepada hadis sahih dengan sanad yang cukup hebat. Apabila saya alhamdulillah baca kitab ini, kebanyakan hadis-hadis yang Ibn Khuzaimah bawa dalam kitab ini semua sahih. Kita akan jumpa hadis yang sama dalam Sahih Bukhari, Muslim, An-Nisa'i, At-Tirmidzi, Abu Dawud, tapi satu keunikan Ibn Khuzaimah, sanad dia sendiri. Sanad dia lain, tapi sanad perawi kuat. Dia akan ambil sanad dia, guru dia ambil juga daripada Al-A'mash, guru dia. Maksudnya Ibn Khuzaimah rahimahullah, dia cari guru-guru untuk sampai kepada perawi atas dengan langkah yang paling ringkas. Dia tak nak jadi panjang, perawi ramai 5. Kan dulu kita ada ilmu sanad. Sanad ni paling kuat. Makin awak, perawi antara awak dengan Rasulullah makin sikit, makin kita panggil sanadun alin, sanad yang tinggi. Ibn Khuzaimah, kelebihan dia akan dapat mencari perawi-perawi yang kadang-kala boleh menjimatkan tempoh ataupun jarak antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kadang-kala kita akan tengok sanad Ibn Khuzaimah ada 4 perawi saja boleh sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ibn Khuzaimah ni meninggal tahun berapa tadi kita sebut? 311. Imam Al-Bukhari meninggal bila? 256. Sahih? Al-Bukhari asif 356. Asif wallahi nasitu ana. Al-Bukhari rahimahullah, naam, 256, maaf, 256, 256. Naam, barakallahu fikum. Imam Bukhari meninggal bila? 256. Ibn Khuzaimah 311. Maksudnya Ibn Khuzaimah lewat. Tapi kelebihan Ibn Khuzaimah rahimahullah, sanad dia sangat tinggi, boleh tandingi, boleh kata tandingi, boleh tandingi ataupun boleh jadi satu taraf dengan Al-Bukhari wa Muslim. Hatta kita akan tengok Imam Bukhari dan Muslim rujuk kepada Ibn Khuzaimah. Allahu Akbar. Nah, taib. Antara satu kisah yang menarik saya nak cerita yang disebut oleh muhaqqiq kitab yang menunjukkan kecekapan dan kehebatan Ibn Khuzaimah
dan bagaimana dijadikan rujukan oleh ramai ulama para Syafi'i. Ulama Syafi'i rujuk kepada Ibnu Khuzaimah seperti Ar-Rabi' Ibn Sulaiman Al-Muradi wa Al-Imam Al-Muzani. Nah, kisah dia kat sini. Nah, dia sebut kat sini, faqad talaqa al-fiqha 'ala al-imam al-faqih. Ibnu Khuzaimah belajar ilmu fiqh atas Ar-Rabi' Ibn Sulaiman, sahib Syafi'i. Ar-Rabi' Ibn Sulaiman Al-Muradi antara guru kepada Ibnu Khuzaimah. Wa nabagha nubughan ajiban, dan Ibnu Khuzaimah telah dapat satu ketinggian ataupun mencapai satu ilmu yang tinggi. Ja'ala ustadahu yaqulu li talamidhihi dhata yawm hal ta'rifuna Ibnu Khuzaimah, sehingga satu hari Ar-Rabi' Ibn Sulaiman Al-Muradi, anak murid Imam Syafi'i, dikata kepada anak murid dia, kamu kenal tak Imam Syafi'i? Kamu kenal tak Ibnu Khuzaimah? Qalu na'am, mereka kata ya, kami kenal. Faqala Ar-Rabi', kata Ar-Rabi' anak murid Syafi'i, istafadna minhu akthara ma istafada minna. Kata Ar-Rabi' Ibn Sulaiman, Ar-Rabi' Ibn Sulaiman yang guru kepada Imam Ibn Khuzaimah, dia kata kami dapat manfaat daripada Ibn Khuzaimah lebih daripada apa yang Ibn Khuzaimah dapat manfaat daripada kami. Allahu Akbar. Siapa yang puji dia? Ar-Rabi' Ibn Sulaiman Al-Muradi. Wa talaqahu aidan 'ala al-Imam Al-Muzani, tilmiz Syafi'i aidan. Juga sebab Ibn Khuzaimah tak sempat dengan Imam Syafi'i, kan? Imam Syafi'i meninggal tahun 204, kan? Nah, Imam Syafi'i meninggal tahun 204 dan Imam Ibn Khuzaimah lahir tahun 223. Maka Imam Ibn Khuzaimah tak sempat dengan Imam Syafi'i rahimahullah, tapi dia sempat belajar dengan anak murid Imam Syafi'i. Wa kana Al-Muzani, Imam Al-Muzani anak murid Imam Syafi'i, yujillu Ibn Khuzaimah wa yahtarimuh. Dia sangat sanjung Ibn Khuzaimah. Imam Al-Muzani sangat sanjung Ibn Khuzaimah dan respect dia. Bal akthar min dhalik, lebih pada itu. Faqad kana yahtaju ila ilmihi fil munadharat. Bahkan Imam Al-Muzani memerlukan ilmu Ibn Khuzaimah dalam berdebatan. Kama qala Ibn Khuzaimah. Sekarang ni kita akan dengar satu cerita yang disebut oleh Ibn Khuzaimah. Qala Ibn Khuzaimah, hadartu majlis Al-Muzani. Kata Ibn Khuzaimah, aku pernah duduk dalam majlis ilmu Imam Al-Muzani. Fasa'ala an shibhil amad. Maka fasu'ila an shibhil amad. Imam Al-Muzani dalam majlis dia, ada orang bangun cacat, tanya mengenai satu isu fiqh, iaitu al-qatlu shibhil amad, bunuh bukan sengaja. Bunuh ni dua sengaja lah, dua jenis. Bunuh ni sengaja ataupun silap, tak sengaja, betul tak? Ada lagi satu jenis bunuh orang dipanggil shibhul amad, bukan sengaja tapi merupai sengaja. Jelas tak? Ke tak jelas? Baik. Di dalam bab fiqh. Faqala lahu as-sa'il, orang yang ajukan soalan kepada Imam Al-Muzani, dia tanya, inna Allah wasafa fi kitabih sinfain. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam kitabnya Al-Quran dua jenis bunuh, al-amad wal khata', bunuh sengaja dan bunuh silap. Falima qultum innahu ala thalathati aqsam. Orang itu tanya Imam Al-Muzani, apa kamu kata bunuh ini jadi tiga bahagian? Allah sebut dua bahagian saja, bunuh sengaja, bunuh silap. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut, kan? Faham tak? Nyak-nyak kat orang ni. Adik faham tak ni, adik? Boleh? Tapi boleh tak nak tanya adik, apakah jenis bunuh sengaja? Dalam Quran Allah sebut tak? Cuba bawa ayat Quran. Sambung. Wa man yaqtulu mu'minan muta'ammida. Sambung.
Ayo. Kuat sikit. Boleh. Kita nak melahirkan insya-Allah orang yang ada ilmu. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Betul tak? Allah Subhanahu wa taala sebut, barang siapa yang membunuh orang beriman sengaja, fajaza'uhu jahannam, balasan dia masuk merangkak dalam api neraka, khalidan fiha, kekal dalamnya. Taib, ni kita panggil hukum bunuh sengaja. Satu lagi, bunuh tak sengaja. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa man yaqtul mu'minan khata'a. Tak? Apa ayat dia? Naam. Barakallahu fiik, ahsant. Ya salam alayka ya Syekh. Ayat yang sama. Yang Allah Subhanahu wa taala qala muta'ammida. Tahtuhu لم أجدها. يا سلام، الله يبارك فيك. في نفس الآية فوقها. نعم فوقها، نعم. بارك الله فيك، أحسنت. القتل الخطأ، bunuh tak sengaja, silap. Allah sebut, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. Orang beriman tak boleh bunuh orang beriman kecuali dalam keadaan khata', silap. Jadi bunuh ni dua jenis. Jadi orang itu tanya Imam Muzani, tengok dulu bukan macam kita tanya soalan berat. Tanya, mengajar ni apa bukti dari Quran Sunnah? Bayangkan orang gini zaman dulu mari tanya ustaz-ustaz kita hak ni tak tahu benda Quran Sunnah. Ustaz, acu mari dalil. Jengkreng. Quran tak erti baca. You understand? No. That's those days when you have a class like this, the people who have a lot of knowledge, they coming and ask you, bring me the prophet. Bukti, apa? Bukti. Kucak-kacir. Proof, prophet pula. Minta maaf. Bring me the proof. Prove me this issue. Give me a proof from Quran and Sunnah. Those days, if you ask one of us, it's like this. I'm sorry, I don't know. Kalau kita zaman ni, mu bawa kata ni halal, bawa dalil. Parut boh. Jangan tanya dalil. Tanya dalil apa dia pula. Tuan-tuan rahmati Allah, zaman dulu tak main-main. Quran hadis. Qala Allah, qala Rasul. Itulah ilmu. Kita lah ni, mana ustaz? Kes ni mana? Boleh. Boleh ikut mana ustaz? Tahu aku kata boleh. Allahu akbar tuan. Tak ada ilmu. Kata Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah, al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala as-sahabi, laysa bitamwihi, laysa al-ilmu nasbaka lil khilaf safahatan bain ar-rasul wa bain qawli faqih. Ilmu itu Allah kata, Rasul kata, itulah ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala as-sahabi, kata sahabat ilmu. Kalau zaman kita ni ikut suka, aku kata, saya pernah dengar seorang ustaz di Kelantan. Ustaz ni pun glamour juga. Ada orang tanya, ustaz, buat maulid ni ada hadis sahih tak? Apa hadis-hadis sahih nak buat maulid? Tak perlu hadis-hadis sahih. Janji hati sahih beres dah. Allah kata hati sahih beres. Bayangkan tuan, kita sampai tahap gini. Kalau nak buat satu amalan tak perlu hadis sahih. Hati yang baik cukup dah. Kalau gitu agama buat sendiri tak apa dah. Minta maaf melencong, nak bagi segar takut ngantuk dah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dalam majlis ilmu Al-Muzani, imam
Al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i. Orang tanya dia. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dua jenis bunuh. Al-qatlul amad wal qatlul khata'. Bunuh sengaja, bunuh silap. Kamu wahai orang Syafi'i kata ada 3 jenis bunuh. Mana? Berat jawab Falima qultum innahu ala 3 aqsam. Kenapa kamu kata ada 3 jenis bunuh? Wa tahtajju bi Ali bin Zaid bin Jud'an. Kemudian ketika itu Imam Al-Muzani bawa satu hadis, tapi dalam hadis ini ada seorang perawi iaitu Ali bin Zaid bin Jud'an. Ali bin Zaid bin Jud'an ni perawi dhaif. Maksudnya kalau awak bawa bukti Quran tak ada, bawa hadis tapi hadis ni dhaif, orang akan bertikai. Hadis awak bawa ni ada perawi dhaif. Wahai Muzani, bagaimana awak bawa kepada aku bukti yang ada perawi dhaif? Fasakata Al-Muzani. Al-Muzani tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab. Siapa yang pertahankan? Naam? Naam. Barakallahu fik Syekhuna Al-Habib. Yang bertahankan Al-Muzani Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ada duduk macam budak gini. Faqultu li munadhirih. Kata Ibnu Khuzaimah kepada orang yang berdebat dengan Muzani, qad روى الحديث أيضا أيوب السختياني وخالد الحذاء. Mungkin tak faham kat sini. Masuk Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah jawab orang yang tanya Muzani, dia kata hadis yang awak bertikai itu bukan datang daripada perawi Ali bin Zaid bin Jud'an. Tak. Hadis ini pun dibawa oleh Ayyub. Ayyub siapa? Ayyub As-Sakhtiyani, Imamul Muslimin, ulama hadis tinggi. Ayyub ni anak murid kepada Abu Qilabah. Ingat tak khutbah saya? Abu Qilabah. Kalau ingat tak tahu, tapi khutbah sini tak tidur, kemas sini. Subhanallah, satu-satunya masjid, wallahi tuan, satu-satunya masjid yang saya tak pernah tengok orang tidur. Sini. Zaman dulu masa saya khutbah di masjid, depan tak tidur tapi belakang tidur dah. Sebab orang suruh kita baca teks. Tapi alhamdulillah bila saya khutbah kat sini, tak pernah tengok orang tidur. Gini mata belakang. Masya-Allah. Ya Rabb, Allahumma ahmi hadzal makan. Ya Rabb, Allahumma barik fi hadzal makan. Fa hadha makanun yu'badu fihi 'ibaduk. Fa innahu makanun tu'badu fihi ya Rabb wa tunsaru fihi sunnatuk. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar, thabbit qalbana ala dinik. Wallahi tuan, minta Allah bagi kita tetapkan kekuatan dalam hati. Nahnu fil fitnah. Kita di fitnah akhir zaman ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال في الحديث الصحيح بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا. Banyakkan amalan ibadah di akhir zaman ini kerana orang akan yusbihu mu'mina, bangun pagi beriman, malam jadi kufur pada Allah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, boleh jual agama dengan satu habuan dunia ini. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar, thabbit qalbana ala dinik. Amin ya Allah. Baik. Jadi Ibnu Khuzaimah dia mempertahankan Imamul Muzani. Dia kata hadis ini, walaupun Imam Al-Muzani bawa hadis ini dengan perawi yang dhaif iaitu Ali ibn Zaid bin Jud'an, tapi hadis ini datang daripada tariq lain dibawa oleh Ayyub As-Sakhtiyani wa Khalid Al-Hadza. Ayyub As-Sakhtiyani, Khalid Al-Hadza antara ulama thiqah hadis. Faqala li faman Uqbah bin Aus. Orang tu bukan cala-cala orang yang duk berdebat dengan Muzani. Bukan cala-cala orang, dia orang hebat. Orang itu balas balik kepada Ibnu Khuzaimah. Faman Uqbah ibn Aus. Uqbah ibn Aus orang yang ambil hadis daripada Ayyub Sakhtiyani. Ditanya, faman Uqbah ibn Aus? Qultu. Ibnu Khuzaimah terangkan terus. Orang tu tanya, baik, awak kata hadis ini daripada Ayyub Sakhtiyani, tapi Ayyub Sakhtiyani yang riwayatkan hadis ini daripada dia, seorang nama dia Uqbah ibn Aus. Siapa dia? Fakultu, Ibnu Khuzaimah jawab, dia kata
Shaykhun Basri qad rawa anhu Ibn Sirin ma'a jalalatih. Ibn Khuzaimah kata Uqbah Ibn Aus seorang ulama yang hebat daripada Basrah. Ibn Sirin ambil riwayat dia. Jadi orang tu senyap, orang tu kejut. Tanya pasal hadis, Ibn Khuzaimah jawab. Tanya hadis ini mari ikut mana? Ibn Khuzaimah kata mari daripada Ayub Sakhtiyani wa Khalid Al-Hadza. Tanya ni Uqbah Ibn Aus, siapa dia? Ibn Khuzaimah jawab. Orang kata apa? Mu tekan sini, jawab. Apa? Apa? Mu lepuk sini bunyi, lepuk sini. Orang kita panggil apa? Maksudnya semua aspek. Faham tak? Semua aspek. Mu tanya Ibn Khuzaimah jawab. Ibn Khuzaimah kata Uqbah Ibn Aus syekh yang fiqah. Ibn Sirin ambil riwayat dia. Mu nak kata apa? Orang tu senyap. Orang yang berdebat dengan Muzani senyap. Dia kata, "Faman yunadhir? Anta am al-Muzani?" Orang tu kata, budak Ibn Khuzaimah, budak masa tu. Siapa berdebat sebenarnya dengan aku? Mu ke al-Muzani? Faham tak? Orang tu tanya al-Muzani, Muzani, aku berdebat dengan siapa? Dengan mu ke dengan budak yang hebat ni? Qala, kata Imam al-Muzani, qal idza jaa al-hadith fahuwa yunadhir. Kata Imam al-Muzani, apabila datang bab ilmu hadis, Ibn Khuzaimah akan berdebat dengan orang. Li'annahu a'lamu bihi minni. Kerana Ibn Khuzaimah lebih alim mengenai hadis daripada aku. Allahu Akbar. Siapa kata ni? Imam al-Muzani rahimahullah. Thumma atakallamu ana. Allahu Rabbi. Tengok tuan-tuan. Dia kata apa? Imam Muzani kata apabila kita pergi kepada ilmu hadis, yang akan berdebat adalah Ibn Khuzaimah. Bila Ibn Khuzaimah kata hadis itu sahih, baru aku bercakap. Jadi saya nak tanya satu soalan. Mana lebih utama dan tinggi? Ilmu hadis ke ilmu fiqh? Cuba jawab. Kuat sikit. Ilmu hadis. Naam. Kalau hadis sahih, barulah ulama fiqh akan ambil satu isu, dikata boleh buat. Tapi kalau hadis dhaif, tak boleh ambil. Nampak betapa pentingnya ilmu hadis? Betapa ulama fiqh pun bergantung kepada satu hadis. Allahu Akbar. Taib. Aqidatuhu, kita nak tahu pasal aqidah Ibn Khuzaimah. كيف الوقت يا شيخنا؟ نستمر أم نتوقف؟ حتى 9. ما شاء الله معنا وقت طويل. kita sampai pukul 9 kan? Dah kita tahu nak jumpa bila pula lepas ni. La haula wala quwwata illa billah. Wallahi ana hazin. Saya sedih. طيب خير. Aqidatu Ibn Khuzaimah. Tapi tak, kita sebelum tu kita nak ambil juga pasal kelebihan Ibn Khuzaimah rahimahullah. Baik. Kita nak tahu pasal nama dia, Ismuhu, apa nama Ibn Khuzaimah? Ismuhu Abu Bakr Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah Ibn al-Mughirah Ibn Salih Ibn Bakr As-Sulami النيسابوري الشافعي الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة. Panjang pula ustaz. Tak apalah. Hak paling penting awak kena hafal. Abu Bakr Muhammad Ibn Ishaq. Cukup dah. Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah. Boleh? InsyaAllah. Ini cukup dah. Sebab panjang. Kalau nak lagi, Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah Ibn al-Mughirah Ibn Salih Ibn Bakr As-Sulami An-Nisaburi Al-Syafi'i Al-Hafiz Al-Hujjah Syekhul Islam Imamul A'immah. Saya tak pernah jumpa lagi gelaran yang diberikan Imamul A'immah. Tak pernah lagi. Pernah dengar tak Imamul A'immah? Tak ada. Paling tinggi. Betapa hebatnya. Saya minta maaf kalau saya kata mengikut kitab ini, darjat Imam Ibn Khuzaimah sama taraf dengan Imam Bukhari.
Nah, sama taraf. Kerana kita akan tengok nanti, saya sebut terus sekarang, antara guru kepada Ibn Khuzaimah, antara guru dia adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ni, tengok kat sini. Antara guru Imam Ibn Khuzaimah yang glamour, yang kita biasa dengar, Muslim Ibn Al-Hajjaj. Imam Muslim guru kepada Ibn Khuzaimah. Naam. Bila Imam Muslim meninggal? 261. Dan antara juga guru Ibn Khuzaimah adalah Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhali. Siapa kenal Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhali? Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhali. Siapa kenal? Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhali guru siapa? Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhali guru Imam Bukhari. Nah, dia pun guru Imam Ibn Khuzaimah. Baik. Di manakah lahirnya Imam Ibn Khuzaimah? Wulida Ibn Khuzaimah rahimahullah sanata 23 wa 200. Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah lahir tahun 223 Hijrah. Fi syahri Safar, di bulan Safar. Wa nasha'a bi Nisabur, dia lahir dan besar di Nisabur. Nisabur ni ramai ulama hadis seperti Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhali, antara ulama Nisabur. Dan juga kita ada Al-Hakim An-Nisaburi, ulama Nisabur, sahibu Imam Al-Hakim, sahibul kitab apa? Al-Mustadrak ala sahihain. Imam Al-Hakim Mustadrak. Naam. وعني بالحديث والفقه منذ حداثته. Dan Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah banyak beri tumpuan kepada ilmu hadis dan fiqh sejak dia kecil. Hatta sara yudrabu bihi al-mathal fi si'ati al-ilm wal-itqan, sehingga dijadikan contoh tauladan dalam ilmu, keluasan ilmu, yakni luasnya ilmu Imam Ibn Khuzaimah dalam ilmu dan itqan, dia tekun dalam hadis dan fiqh. Fasami'a min imami Khurasan. Antara guru pertama Ibn Khuzaimah, siapa dia? Ishaq Ibn Rahawai, Imam Khurasan. Tahu tak Ishaq Ibn Rahawai? Ishaq Ibn Rahawai dengan Imam Muhammad bin Idris Syafi'i sama taraf. Dan Ishaq Ibn Rahawai adalah imam kepada Imam Ahmad bin Hanbal, guru Imam Ahmad bin Hanbal. Ishaq Ibn Rahawai, cuma beza Imam Syafi'i dan beza antara Syafi'i dan Ishaq Ibn Rahawai adalah Ishaq Ibn Rahawai tak ramai anak murid, ramai tapi tak sebarkan mazhab. Dia ada mazhab Ibn Rahawai, dia ada mazhab sendiri. Jadi Ibn Khuzaimah telah belajar dengan seorang ulama hadis yang sangat tinggi dan agung, iaitu Ishaq Ibn Rahawai. Kemudian dia belajar juga min al-Hafiz Muhammad Ibn Humaid Razi, walakinahu lam yuhaddith anhuma, tetapi dia tak banyak riwayatkan hadis mereka. Ibn Khuzaimah seperti mana ulama hadis dulu, dia telah mengembara untuk belajar ilmu hadis dan cari ulama guru-guru ilmu hadis. Antara cerita yang menarik, Ibn Khuzaimah rahimahullah azama ala rihlati ila al-Hafiz al-Imam Qutaybah Ibn Sa'id. Qutaybah Ibn Sa'id antara ulama hadis yang terkenal. Dia nak pergi kepada Al-Hafiz. Hafiz ni ulama hadis yang hebat. Dia nak pergi kepada Qutaybah Ibn Sa'id. Wasta'dhana abahu fi dhalik. Dia minta izin ayah. Ayah, aku nak pergi ke Imam Qutaybah untuk ambil hadis, dengar hadis daripada dia. Tetapi ayah dia kata, walakinna walidahu qala lahu iqra'il Qur'ana awwalan hatta adhana lak. Ayah dia kata, sebelum engkau nak pergi tuntut ilmu hadis, engkau kena
baca Quran dulu. Wa huna tadhharu himmatu Ibn Khuzaimah. Ibn Khuzaimah dia tak nak melawan ayah dia, nak taat kepada ayah dia, maka dia dengan semangat dia belajar Quran. Faqal, kata Ibn Khuzaimah, fastadhartu al-Quran, aku baca Quran habis. Faqala li, aku dah habis Quran. Ayah aku kata, ayah, aku dah baca Quran. Ayah aku kata, jangan, mu tak boleh keluar. Umkuth hatta tusalli bil khitmah, mu duduk sini sampai engkau imamkan salat dengan kami, sampai habiskan Quran. Jadi imam Fatihah sampai An-Nas. Bukan setakat baca Quran, kena jadi imam. Baca Quran, jadi imam di bulan Ramadan, baca imam, jadi imam, baca dengan kami awal sampai habis. Falamma ayyadna adhina li, bila masuk raya, habis Ramadan, masuk raya, ayah aku benarkan aku pergi ke Qutaybah Ibn Sa'id. Fa kharajtu ila Muru, naam. Anta dapat kitab ni? Dapat kat mana? Tahmil, masya-Allah. Untuk mereka yang nak cari kitab, boleh download kat internet. Tapi kalau insya-Allah nak putus state, boleh juga kita akan putus state, tapi bukan sekarang. Kita putus state, insya-Allah kita akan mula putus state daripada kitab dia sendiri. Sebab sekarang kita masih lagi dalam muqaddimah al-muhaqqiq. Saya cuba baca cepat Sebab itulah kadang-kala dalam kitab-kitab sunnah ni, antara rintangan yang paling saya tak suka, muhaqqiq ni, muhaqqiq yani yang ambil nuskah yang lama, bila nak keluarkan kitab ni untuk kita, dia akan tulis banyak. Kadang-kala tulisan dia ni 100 muka surat. Kita pening, bila nak start ni? Kitab sebenar mula dengan muka surat 100 setengah. Ya. Tahu tak kitab Khalq Af'al Ibad karangan Imam Bukhari? Saya baca muhaqqiq ni tulis kitab dia, kitab Bukhari gini je, ni. Tapi al-muhaqqiq dia tulis dan karang lebih pada 400 muka surat. Saya kata, bila nak sampai ke tulisan Imam Bukhari? Ni antara rintangan kita di sekarang. Sebab tu saya buat cepat. Baik. Baik. Jadi bila Ibn Khuzaimah rahimahullah dapat jadi imam dan baca habis Al-Quran, dia keluar pergi ke Maru. Wa sami'tu bi Marwin ar-Rawth bin Muhammad, wa sami'tu bi Marwi ar-Rawth bin Muhammad ibn Hisham sahib Hushaym fa nu'iya ilaina Qutaybah. Bila dia sampai kepada anak murid Hushaym, dia dapat berita bahawasanya Qutaybah telah meninggal dunia. Dia tak sempat dengar hadis daripada Qutaybah Ibn Sa'id. Dia sedih. Subhanallah. Taib. Jadi antara guru Ibn Khuzaimah, seperti mana saya sebut tadi, yang paling glamour Al-Imam Al-Baghawi, Ahmad Ibn Mani' Ibn Abdul Rahman Al-Baghawi, Al-Imam Al-Hafiz Al-Thiqah, yang meninggal tahun 244. Saya nak sebut guru-guru Imam Ibn Khuzaimah, antara yang glamour. Imam Al-Muzani, yang kita sebut cerita dia tadi, Imam Al-Muzani, Ismail Ibn Yahya Ibn Ismail Al-Muzani, Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih, yang meninggal tahun 264. Imam Al-Muzani meninggal tahun 264. Dia pun menjadi guru kepada Imam Ibn Khuzaimah. Siapa lagi? Allahumma salli alaika ya Rasulullah. Al-Imam Muhammad Ibn Aban Ibn Wazir Al-Balakhi. Taib. Di antara guru juga Imam Ibn Khuzaimah. Ramai sebenarnya kat sini. Aywa, antara guru kepada Ibn Khuzaimah nombor 30.
Guru Ibnu Khuzaimah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, sahibus sahih. Tengok, Imam Bukhari pun dia adalah guru kepada Ibnu Khuzaimah. Nah, subhanallah. Ada satu lagi ulama besar, nama dia Bundar. Kalau orang yang banyak masuk dalam ilmu hadis akan dengar nama ni, Bundar. Siapa dia ni? Muhammad Ibnu Bashar. Allah, ya salam. Muhammad Ibnu Bashar ni nombor 31. Antara guru yang Imam Ibnu Khuzaimah telah dengar daripada dia. Dan Bundar ni Al-Imam Al-Hafiz Rawiyatul Islam. Wa qala anhu Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah kata pasal dia, akhbarana imamu ahli zamanih. Imam zaman itu, Bundar, besar. Bundar, dia hafiz, thiqah, imam, hujjah. Allah, yang meninggal tahun 252. Dan kalau kita biasa buka Imam Sahih Bukhari, kita akan jumpa haddatsana Bundar. Nama dia sebenarnya Muhammad Ibnu Bashar Ibnu Uthman. Ingat nama ni, cuba tulis Bundar. Bila awak belek kitab Sahih Bukhari, awak akan jumpa nama ni, sangat penting. Haddatsana Bundar. Siapa ni? Nanti insya-Allah lama kelamaan bila awak kaji dalam bab hadis, awak akan teringat nama ni, Bundar. Glamour. Muhammad Ibnu Bashar Ibnu Uthman, Al-Imam Al-Hafiz Rawiyatul Islam, imam ahli zamanih, imam ketika itu. Dan dia pun syekh, guru Imam Al-Bukhari dan guru Imam Muslim dan guru Imam Ibnu Khuzaimah. Muhammad Ibnu Humaid Ibnu Hayyan Al-Allama Al-Hafiz Al-Kabir, ولم يحدث عنه ابن خزيمة اتقاء حديثه، لا كما قال الذهبي أن ابن خزيمة لم يحدث عنه لأنه كتب عنه في صغره. فقد قال أبو علي النسابوري: قلت لابن خزيمة لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه. قال إنه لم يعرفه. Muhammad Ibn Humaid Ibn Hayyan, dia pun antara ulama yang menjadi guru kepada Ibnu Khuzaimah, tapi Ibnu Khuzaimah tak bawa riwayat dia. Baik. Antara juga ulama guru Ibnu Khuzaimah seperti mana saya sebut, Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Nisaburi rahimahullah, dan juga Muhammad Ibn Yahya Az-Zuhali, guru kepada Imam Bukhari, dan juga anak kepada Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, Yahya ibnu Muhammad bin Yahya, anak dia. Dan Imam Al-Fasawi Al-Hafiz Al-Hujjah, subhanallah, ya Allah. Taib, anak murid Imam Ibn Khuzaimah siapa? Al-Imam Al-Jurjani, Abdullah ibn Adi Al-Jurjani, Ibn Adi, Ibn Adi yang ada kitab Al-Kamil fi Du'afa. Biasa dengar tak? Al-Kamil fi Du'afa Ibn Adi Al-Jurjani. Antara kitab hadis yang sangat besar. Semua nama-nama perawi yang lemah, Imam Al-Jurjani rahimahullah himpunkan nama-nama ini dalam kitab, nama dia Al-Kamil fi Du'afa. Ya Allah, kitab ni sangat penting. Kalau nanti insya-Allah masuk ilmu hadis, kita akan mesti mempunyai kitab Al-Kamil fi Du'afa Ibn Adi Al-Jurjani, yang dia pun adalah anak murid Ibnu Khuzaimah. Naam, Abdullah bin Adi Al-Jurjani. Antara juga anak murid Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari pun belajar dengan Ibnu Khuzaimah. Allahu Akbar. Ni anak murid yang ke-10. Anak murid Ibnu Khuzaimah adalah Imam Bukhari. Sebab itulah kana al-Imam Al-Bukhari yarji'u ila Ibnu Khuzaimah fi ba'd al-ahadith. Imam Bukhari pergi jumpa Ibnu Khuzaimah, tanya hadis ni macam mana. Subhanallah. Al-ilm yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Baik. Siapa lagi anak murid Ibnu Khuzaimah? Ya Allah, Ibnu Hibban Al-Basti, anak murid
yang sangat tekun. Anak murid jenis hok licik, bukan licik. Dengar nama dia, Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad, ataupun dipanggil Abu Hatim Al-Busti, Al-Imam, Al-Allama, Al-Muhaddith, Al-Hafiz, Al-Mujawwid, Syekh Khurasan. Kitab dia Sahih Ibn Hibban. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam kitab Ibn Hibban, Al-Muqaddimah, Muqaddimah Ibn Hibban, ya Allah, penting ni. Dikata aku sayang kepada Ibn Khuzaimah, aku sayang kepada guru aku Ibn Khuzaimah. Dan aku, Ibn Khuzaimah, mana-mana dia pergi, aku ikut, aku tulis. Aku takkan tinggal benda yang guru aku tak cakap. Kalau dia cakap benda yang tak ada faedah, aku tulis juga. Suatu hari, Ibn Hibban ni, dia ikut Ibn Khuzaimah. Dia ikut sampai Ibn Khuzaimah dia boring dengan dia. Sini dia ikut, situ. Qala ib'ad anni ya barid. Jauh, jauh pada aku kejap. Ya barid, wahai sejuk. Orang sejuk. Jenis barid ni, jenis tak, bukan tak malu, panggil apa? Tak ada perasaan, jauh kejap. Maka Ibn Hibban tulis, guru aku kata hari ni, ib'ad anni ya barid. Guru aku kata, jauh pada aku, wahai orang bengong. Ditulis juga. Respect guru dia. Subhanallah. Allahu Akbar. Tengok. Ibn Hibban adalah anak murid yang paling rapat dengan Ibn Khuzaimah rahimahullah. Taib. Akhir sekali, Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Nisaburi pun dia meruayatkan hadis daripada Ibn Khuzaimah rahimahullah. Taib, insya-Allah kita sekarang ni lompat sikit. Siapakah musuh Ibn Khuzaimah? Nak tahu ke? Musuh ketat Ibn Khuzaimah Al-Fakhr Ar-Razi. Al-Fakhr Ar-Razi yang karang kitab Tafsir Ar-Razi. Di antara ulama Asy'ariyah, tapi dia Asy'ariyah yang tidak mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari, dia ikut fahaman lebih kepada Mu'tazilah. Taib. Antara orang, semua ulama kita tengok Al-Muzani, Al-Muzani, Sulaiman Ibn Rabi' Al-Muradi, siapa lagi? Muhammad Ibn Yahya Al-Zuhri, Imam Bukhari, semua ulama puji Ibn Khuzaimah. Tetapi satu-satunya yang memburukkan Ibn Khuzaimah dan menyerang kitab ini adalah Al-Fakhr Razi. Laqad takallama Fakhruddin Muhammad bin Umar. Siapa ni? Imam Al-Razi. Nama dia Muhammad Ibn Umar Ibn Al-Husain Al-Razi. Muhammad Ibn Umar Ibn Al-Husain Al-Razi, صاحب التفسير، تفسير الرازي. تكلم بكلام عن إمام الأئمة. Dia telah memburukkan Imam Ibn Khuzaimah. وعن كتاب التوحيد. Dia menyerang kitab ini. Anquluhu huna. Jadi muhaqqiq ni dia nak bawa kepada kita apakah kutukan dan pertikaian yang telah dibawa oleh Fakhr Razi. Faqad qala fi tafsirih, dalam kitab Tafsir Razi dikata, jilid 27 muka surat 130 131, عند تعرضه لتفسير قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Bila Al-Fakhr Razi sampai kepada ayat ni dalam surah Asy-Syura ayat 11, qala Al-Fakhr Razi wa'lam anna Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah awrad istidlal ashabina bihadhihi al-ayah fi al-kitab alladhi sammahu bit-tauhid wa huwa fi al-haqiqati kitab asy-syirk. Astaghfirullah. Kata Al-Fakhr Razi, Ibn Khuzaimah bawa ayat ini dan membahaskan dalam kitab At-Tauhid, tapi ini bukan kitab Tauhid, ini kitab syirik dikata. Jadi orang ahli bid'ah dia akan gelarkan kitab ini kitab syirik. Adakah kitab ini yang bawa Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa panggil kitab syirik? Wala haula wala quwwata illa billah. Sebab itulah kita akan ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih rawahu Muawiyah
ورواه أبو هريرة ورواه عبد الله بن عمر وجابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة. Orang Yahudi berpecah kepada 71 kumpulan. وافترقت النصارى على 72 فرقة. Dan orang Kristian telah pecah belah kepada 72 kumpulan. وتفترق أمتي على 73 فرقة. Dan umat aku pun akan berpecah belah kepada 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Dengar ni, kulluha finnar. Kebanyakan semua kumpulan-kumpulan itu, aliran-aliran itu akan masuk api neraka kecuali satu. Lalu sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, waman hiya?" Kumpulan manakah yang akan selamat daripada 73 kumpulan yang masuk api neraka? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Kumpulan yang selamat daripada aliran-aliran lain yang terpesong dan masuk api neraka adalah kumpulan ma ana alaihi wa ashabi. Kumpulan yang Rasulullah kata yang aku ikut dan sahabat aku. Kalau kita ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ikut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah kita adalah kumpulan yang selamat daripada kumpulan-kumpulan yang pecah belah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Hud, "Wa laqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi." Nabi Musa alaihissalam diberikan kitab tapi pecah belah, orang berbelah, pecah belah. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau bukan kerana Allah Subhanahu wa taala telah tentukan hari untuk mengadili mereka di hari kiamat, walaula kalimatun min rabbika laqudiya walaqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Allah akan adili mereka. Wa innahum lafi syakkin minhu murib. Dan mereka masih dalam keraguan. Bila mereka berpecah belah berbagai aliran dan fahaman, dan mereka semua ni dalam keadaan ragu-ragu mengenai pegangan mereka. Subhanallah. Taib. واعترض عليها وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حث. طيب. Jadi al-muhaqqiq dibawa kata-kata Imam Al-Razi, tapi dia panjang sangat. Imam Ibn Khuzaimah, antara kata Imam Ibn Khuzaimah yang sangat menyakiti, boleh kata macam ni. Dengar ni penting insya-Allah. Dan mungkin kita tutup yang ni sebab saya pun penat dah. Pukul berapa kita start? 7.30 dah. Ni nak pukul 9. Ui, sejam setengah. Tak bercakap, tak berhenti. Penat juga ni. Boleh insya-Allah. Qalilan faqat. Ni paling penting dalam kitab Ibn Khuzaimah. Pati dia, apa kita panggil pati? Intipati paling sedap yang boleh menyakiti orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah dan pokok mereka ni kata Ibn Khuzaimah. Qala Ibn Khuzaimah, nahnu nuthbitu lillahi wajhan. Kami tetapkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada wajah. Wa naqul, dan kami kata, inna liwajhi rabbina minan nuri wad dhiya. Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah ada cahaya, ada sinar, kecantikan. Ma law kashafa hijabuhu la ahraqat subuhat wajhihi kull shay'in adrakahu basaruh. Kata Ibn Khuzaimah, kami kata Allah Subhanahu wa taala ada wajah. Wajah Allah ada cahaya, ada sinar, ada kecantikan. Di mana kalau Allah Subhanahu wa taala alihkan penghadang, maka cahaya Allah ini akan membakar semua benda yang boleh capai kelihatan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jelas tak ni? Ini hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih qal, "Law kashafa Allah an subuhati wajhihi la ahraqat
kulla syai'in ala wajhil ard. Kalau Allah Subhanahu wa taala bukakan penghalang atau penghadang daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya Allah ni boleh bakar semua benda atas muka bumi ini. Sebab Abu Dzar radhiyallahu anhu ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, qala ya Rasulullah, ara'aita Allah, ya Rasulullah, bila awak naik ke langit, adakah engkau telah melihat Allah? Qala ya Abu Dzar, laqad ra'aitu nura fa anna arah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, aku telah melihat cahaya, mana boleh nampak Allah Subhanahu wa taala, cahaya Allah. Baik. Jadi Ibn Khuzaimah dikata, kami kata Allah Subhanahu wa taala ada wajah, tapi wajah Allah Subhanahu wa taala bukan seperti wajah manusia, sebab Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah ada cahaya, ada sinar, ada kecantikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tunjuk cahaya wajah Allah, maka cahaya ini akan membakar segala-galanya yang Allah boleh lihat. Baik. Wa wajhu rabbina, dengar ni best. Wa wajhu rabbina manfiyun anhu al-halak wal fana. Dan wajah Allah dinafikan bagi Allah kebinasaan dan kemusnahan. Betul tak? Allah kata, wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua atas muka bumi ini, atas dunia, semua akan fana. Yang kekal wajah Allah. Wajah Allah. Allah kata nanti ini lain. Dalam Ibn Khuzaimah kata, wa yabqa wajhu rabbika dzu. Allah kata dzu. Dzu kembali pada Allah. Bukan Allah. Minta maaf. Dzu kembali pada wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzu. Tapi kalau sebut wa yabqa rabbuka dzi kembali pada rabbik. Tapi bukan sekarang, insya-Allah akan datang. Jadi Ibn Khuzaimah kata semua benda akan fana. Wajah-wajah manusia fana, rosak, pudar. Gapo? Repuk. Tapi wajah Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Dia akan kekal selama-lamanya. Jelas? Best tak hujah Ibn Khuzaimah? Kuat. Quran, hadis. Wajah Allah tidak seperti wajah manusia. Kerana wajah Allah Subhanahu wa taala kekal selama-lamanya. Tapi wajah manusia dan makhluk hancur. Sambung. Wa nafa, taib. Wa naqul, kami kata, inna li bani Adam wujuhan kataballahu 'alaiha al-halaka wal fana. Allah Subhanahu wajah-wajah manusia, Allah Subhanahu wa taala sifatkan wajah-wajah makhluk, wajah yang akan fana dan rosak dan akan binasa. Akan fana. Wa nafa 'anha al-ikram wal ijlal. Wajah manusia tidak seperti wajah Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala nafi jalal. Wajah manusia tidak agung, tidak mulia. Wajah Allah yang mulia. Jelas? Jelas ke tak? Jangan yang ambil syok sore. Jelas tak? Ghaira wa wujuhul al-ibad, wajah manusia tidak seperti wajah Allah. Kenapa? Ghairu mausufatin bin nuri wal dhiya wal baha. Kerana wajah manusia tidak disifatkan sebagai wajah yang bercahaya, wajah yang bersinar, wajah yang mulia. Wajah yang bersinar, yang mulia, yang bercahaya adalah wajah Allah. Mana sama? Sama ke? Sama? Tak. Walau kana mujarradu ithbatil wajhi lillahi yaqtadi tashbih, kalaulah sekiranya kalau kita sebut Allah Subhanahu wa taala ada wajah, maka itu tashbih bagi kamu, maka lakana man qala inna li bani adam wujuhan walil khanaziri wujuh walil qiradati wal kilabi wujuhan lakana qad shabbaha wujuha bani adam biwujuhil khanazir wal qiradati wal kilab. Kata Ibn Khuzaimah, saya tutup insya-Allah, paling indah sekali
kalaulah kamu kata itu tashbih, kalau kita kata Allah Subhanahu wa taala ada wajah dan kata yang kamu kata itu tashbih, maka kalau kita sebut manusia ada muka, keldai ada muka, adakah wajah muka manusia sama dengan muka keldai? Jawab. Tak sama. I want to ask you, Nuh. If we said dog. Is a dog face same with the human face? Can you answer this question? Most strong, yeah? Of course not. Allahu Akbar. Hebat. Masya Allah. Nah, tidak sama. Bila kita sebut muka keldai, adakah muka keldai sama dengan manusia? Tidak sama. Boleh kita, jangan kata muka dia macam keldai, mu tashbih. Parak demo. Itu bukan tashbih. Kerana tuan-tuan rahmati Allah, bila Allah Subhanahu wa taala sebut wajah Allah dengan wajah manusia tidak sama. Masalahnya bukan masalah dalam Quran dan Sunnah. Masalah dalam otak orang yang mendakwa bila sebut wajah Allah dan kekalkan sifat ini kepada Allah, dia ingat sama. Tidak, masalah di dalam otak dia, bukan dalam Quran. Kerana dalam Quran Allah Subhanahu wa taala banyak sebut al-arsh, berkaitan arsh Allah. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut arsh Allah, tapi Allah sebut arsh Balqis, betul tak? Allah Subhanahu wa taala sebut, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Balqis, burung belatuk kata, aku pergi kat dia, aku tengok dia hebat, kaya, ada mempunyai segala-galanya, dan dia ada satu arsh yang hebat. Dua ayat lagi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Naml. Allah sebut apa? Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebut arsh. Arsh yakni singgah sana Balqis dan singgah sana Allah. Adakah sama? Tidak. Langsung tidak. Allah Subhanahu wa taala sebut perkataan Al-Aziz, wa huwa Al-Azizu Al-Hakim, sifat Allah. Tapi dalam surah Yusuf Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Aziz. Wa qalat imra'atul Aziz, isteri Al-Aziz, Menteri Kewangan Mesir, gelaran dia Al-Aziz. Adakah Al-Aziz, Menteri Kewangan Mesir, sama dengan Al-Aziz Allah? Sama? Tidak. Taib, Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Malik. Surah Al-Hashr, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Al-Malik. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut juga Al-Malik dalam surah Yusuf. Wa qala al-maliku tuni bih. Sini Allah sebut Malik. Allah Subhanahu wa taala sebut dia Al-Malik. Adakah Allah Al-Malik sama dengan Malik dunia? Tidak sama. Kalau kita nak ikut puak-puak ni, setiap perkataan yang kita nampak tashbih, nak takwil, paruk. Quran semua kena takwil. Betul tak? Itulah masalah musyabbihah. Kenapa mereka yang ingat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tuduh kita musyabbihah mujassimah. Tashbih ada dalam otak mereka sahaja. Sebab bila tengok Quran, wajah, dah, wajah ni. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut wajah Allah langsung tidak sama dengan wajah makhluk. Tidak sama. Tapi awaklah yang ingat sama, kerana masalah dalam otak awak, bukan masalah dalam Quran dan hadis. Paling indah sekali nanti insya-Allah kita akan jumpa hadis yang sangat kuat, sahih. Semua hadis sahih. Yang Ibn Khuzaimah bawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah lamma khalaqal khalq, hadis Rasulullah, hadis rawah Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nisa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wa Ad-Darimi wa Ibn Majah wa Ibn Hibban. Inna Allah lamma khalaqal khalq, apabila Allah Subhanahu wa taala cipta semua makhluk, kataba 'indahu bi yaminih, Allah Subhanahu wa taala catat dengan tangan kanan Allah
anna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku telah mendahului kemurkaan aku. Fahiya indahu fawqal arsh. Surah ini ya Allah Subhanahu wa taala tulis dengan tangan Allah bahawasanya rahmat aku mendahului segala kemurkaan aku. Maka Allah Subhanahu wa taala simpan perkataan itu di atas arasy Allah. Hadis ini bila Ibnu Khuzaimah bawa, dia kata inilah hadis yang paling kuat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabitkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada tangan, bukan seperti tangan makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala berada atas arasy. Ada atas arasy. Kalau kamu tak percaya, maka kamu akan tolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang telah dibawa oleh Imam Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nisa'i wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Darimi wal Hakim, dan dibawa oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Saya rasa cukup setakat ini insya-Allah. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang kita boleh kupas bersama dan kuatkan pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah dibawa kepada kita oleh ulama yang hebat, iaitu Imamul A'immah Ibnu Khuzaimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Ada soalan ke? Saya lupa. Ada benda yang tak jelas insya-Allah? Fi asilah? Jelas belakang insya-Allah? Ha. Tanyalah, tak apa tanya. Beres siap-siap kita. Nak tafadhal. Naam. Lepas tu Allah Taala wahai kita Islam dengan asyhadu an la ilaha illallah Naam. Muhammad Rasulullah. Maknanya setiap agama mesti ambil daripada Rasulullah. Naam. Sebab kita jahil. Tapi sekarang kita telah kembali pada jahiliah. Naam. Agama kita bawa daripada diri kita sendiri, bukan daripada Rasulullah. Kita tak tanya kepada Rasulullah. Kita ada inilah agama. Betul? Mana tak betul tak pandangan saya ni dengan apa yang Ustaz jelaskan. Sangat betul. Sangat betul. Kupasan yang cukup lengkap. Tuan kita kata jahiliyah itu bukan maksudnya hidup dalam masyarakat yang kurang bijaksana, tidak. Masyarakat jahiliyah, masyarakat yang ada tamadun. Ada tamadun, ada haji. Sediakan makanan untuk orang haji. Ada orang yang boleh buka rumah dia untuk jemaah haji yang datang makan, minum. Kenal sepupu Aisyah radhiyallahu anha. Siapa dia? Kejap nama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jumpa hadis ni. Hadis sahih Muslim wal Bukhari, rawah al-Bukhari. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, jumpa hadis ni. Allah, Allah. Naam. Aywa. Ada seorang di kalangan orang jahiliyah yang sepupu Aisyah, kana yut'imu at-ta'am wa yaftahu baytahu lil fuqara. Dia buka rumah dia untuk orang miskin, untuk makan. Nama dia Ibnu Jad'an. Cuba ingat nama dia. Hadis ni hadis rawahu Imam Muslim. Ibnu Jad'an. Aisyah kata, qultu ya Rasulullah, Ibnu Jad'an kana fil jahiliyah yasilur rahim. Jaga silaturahim. Wa yut'imul miskin. Bagi orang miskin makan. Fahal dzaka nafi'u? Adakah ini akan berikan manfaat kepada dia untuk masuk syurga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanfa'u. Tak guna untuk dia. Innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin. Baik, bagi makan, bagi minum, mulia, pemurah. Tapi oleh kerana tidak pernah beriman kepada Allah dan tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mati dalam keadaan bukan Islam. Jahiliyah bukan maksudnya kurang cerdik ataupun tak ada tamadun, tidak. Jahiliyah dimaksud di sini tidak ikut dalam agama, tidak ikut Allah, Al-Quran, dan tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi wallahu a'lam, seperti mana tuan sebut tadi, kita dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah lebih teruk daripada jahiliyah dulu. Sebab di zaman Arab dulu, kalau awak ada masalah, boleh cari orang melindungi awak. Tapi sekarang ni umat Islam dibunuh ratusan ribu di Syria, di Palestin. Palestin telah dijual. Negara Arab sedang normalisasi. Ni nak cakap berat ni. Kejap lagi kena sekat Facebook pula. Orang Arab berlumba untuk mendapat keredaan negara tersebut yang telah menjajah Palestin. Dan jangan terkejut kalau kamu telah dengar berita tak lama lagi, sebuah negara Arab yang besar akan menjadi antara negara yang buka kedutaan Israel di dalam negara dia. Jangan terkejut. Emirat dah buka dah. Bahrain, Mesir, Jordan, Sudan baru ni minggu lepas. Sudan telah membuka kedutaan Israel di negara dia. Fitnah akhir zaman. Sekarang ni kita di zaman lebih teruk daripada jahiliyah dulu. Kerana orang Arab pun bukan Arab seperti Arab dulu. Arab dulu ada maruah, ada keberanian, ada jati diri, tak pernah tipu. Abu Sufyan dalam hadis Sahih Bukhari jawab soalan Hercules mengenai Rasulullah, tak tipu pun. Dia jawab soalan Hercules satu demi satu untuk memberikan kebenaran mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arab sekarang ni bukan macam Arab dulu. Arab sekarang ni penakut, pengkhianat dan menudai kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman kita lebih teruk daripada zaman dulu. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Soalan ni mengukit luka yang lama. طيب إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا خطايانا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، وأنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.